Bersama dengan saya, pengacara anda Nabi Ahmad, dan juga ini dia pakar oniologi kita, pakar tafsir mimpi kita, Datuk Ustaz Badli Shah. Ya. Khabar Ustaz? Apa khabar? Alhamdulillah. Baik Ustaz Mimpi bagus-bagus. Mimpi bagus-bagus tu yang segak bergaya ni Ustaz. Okey. Jadi Ustaz, ya. Mimpi satu benda kebiasaan untuk kita Ustaz. Ya, betul. Yang kita mungkin boleh anggap hanya sekadar mainan tidur. Untuk yang lebih serius memikirkan tentang mimpi, mungkin satu petanda atau petunjuk daripada Allah. Tapi Ustaz, menurut pakar psikologi barat Ustaz yang bernama Sigmund Freud dan Carl Jung. Katanya pula Ustaz, mimpi ni datang daripada subconscious mind. Minda bawah sedar. Contohnya macam dia sesuatu yang kita inginkan daripada kita kecil. Okey. Tapi kita tak dapat benda tu Ustaz. So dia terbawa-bawa di benda ni yang membawa jadi mimpi ni. Lepas tu dia orang kata selagi kita tak jumpa apa yang kita nak ni, maknanya kita tak tahulah apa yang kita nak sebenarnya. So dia bagi hint ni dekat dalam mimpi Ustaz. Baik. Macam mana, apa pandangan Ustaz tentang teori unconscious mind ni? Dan juga untuk episod kita kali ni Ustaz, kita akan bercerita tentang mimpi yang paling ditakuti oleh orang Melayu kita. Mimpi apa Kak? Mimpi gigi tercabut. Allah. Saya tengah buat muka takut ni Ustaz. Mimpi gigi tercabut sebab dia dikaitkan dengan kematian orang yang tersayang. Gigi mimpi tercabut. Gigi mimpi. Gigi itu mimpi ya Ustaz. Punyalah takut je. Punyalah takut tu. Gigi itu mimpi. Aku mimpi aku tercabut. Kita mimpi gigi kita tercabut Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang teori subconscious mind ni. Dia apa khabar semua? Lupa nak tanya khabar. Sihat semua ya. Moga mendapat mimpi yang bagus-bagus semua. Subconscious mind ataupun minda bawah sedar ni teori daripada ahli-ahli psikologi barat. Mereka berpandangan bahawa mimpi ni hasil daripada apa yang kita terlampau banyak fikirkan. Itu dia. Apabila kita macam tadi nak buat contoh, kita nak sesuatu, nak bicycle, nak apa, dia terbawa-bawa dalam mimpi. Kita cinta kepada seorang luar biasa juga terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi kita tak menolak teori itu. Tapi dalam agama kita mengajar, Nabi sendiri mengajarkan mimpi itu sumbernya ada 3. Dan kebanyakannya adalah daripada luar, bukan daripada dalaman. Daripada Allah, busyra minallah, berita baik daripada Tuhan, beri alamat, tanda istikharah kita, dia nak berikan signal. Ataupun was-was tahzim dengan syaitan. Syaitan nak menghuru-harakan hidup kita, nak sihir, nak mengganggu. Jahat Ustaz syaitan ni. Nama pun syaitan. Jahat macam syaitan. Jahat macam syaitan. Kemudian yang ketiga, ada yang permainan tidur. Ni mimpi yang kita terpengaruh dengan keadaan semasa. Contoh, kita selalu bawa awak lapar, tidur. Itu yang mimpi makan nasi. Makan itu nak terjemah macam mana mimpi makan nasi. Memang dia lapar betul. Benda-benda begitulah. Kena rotan dengan ayah, tidur. Memanglah menangis dalam tidur. Suruh terjemah macam mana boleh kena marah. Benda itu ada. Tetapi kita tak nafikan bahawa yang lebih utama, mimpi itu ada faktor luaran yang membentuk permainan mimpi kita. Itu dia Ustaz. Maknanya Ustaz kurang bersetujulah dengan subconscious mind ni. Kurang setuju, tapi bukan itu 100%. Okey. Adalah sedikitlah di situ. Boleh terima, boleh terima. Sebelum kita ke mimpi gigi tercabut, banyak bahagian badan lain yang boleh jadi kan, tapi tang gigi juga. Asal mimpi gigi je orang nak meninggal. Kejap lagi kita nak dengar apa pandangan Ustaz tentang tu pula. Tapi sekarang ni kita nak tengok Ustaz. Ya. Lakonan semula. Kita cabut betul-betul gigi dia, tengok ada tak yang meninggal. Mari kita saksikan Ustaz. Abang, abang tak nak cuba jumpa doktor lain ke? Saya risaulah abang. Migraine abang ni dah seminggu tak baik-baik abang. Tak adalah, nanti makan ubat tu abang elok lah. Abang jangan anggap benda ni remeh-temeh bang. Nanti mana nak tahu, kanser ke apa ke? Ish, awak ni macam-macam lah. Dah lah, saya nak masuk tidur.
Abang nak pergi kerja? Tapi kan abang tak sihat. Abang duduk rumah je lah. Mana saya sakit? Saya dah okey dah ni. Ni malam ni saya balik lewat sikit. Ada operasi besar-besaran. Abang, tolonglah abang. Abang tak payah pergi kerja. Abang duduk kat rumah je. Minta orang lain ganti ke abang. Awak ni mengarutlah. Saya nak duduk rumah nak buat apa? Dah, buatkan saya kopi. Tapi bang, Apa lagi? malam tadi saya mimpi gigi saya tercabut. Dah tu? Orang kata kan, kalau mimpi gigi tercabut, maknanya orang terdekat nak mati. Ya ke? Mengarutlah. Kalau betul-betul macam mana bang? Ya. Itu cerita dia Ustaz. Yang bininya mimpi gigi tercabut, tak dibaginya lakinya pergi kerja pula dah. Aduh. Dah jadi hal pula dekat situ Ustaz. Jadi kita nak tanya dengan Ustaz, adakah bila kita bermimpi gigi kita tercabut ni, orang yang tersayang akan pergi daripada kita? Kita dengar jawapan Ustaz sekejap lagi. Nantikan selepas ni dalam Tafsir Mimpi, bukan sekadar mainan tidur. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Tafsir Mimpi. Topik kita hari ini, mimpi gigi tercabut, adakah yang tersayang akan meninggalkan kita? Jadi Ustaz, apa yang Ustaz tahu tentang mimpi gigi tercabut ni Ustaz? Betul ke Ustaz, kalau kita mimpi gigi kita tercabut, memang ada antara orang yang kita tersayang ni akan pergi, isteri ke, suami, mak, ayah, adik-beradik? Betul ke Ustaz? Dia begini ya, mimpi ni dia petanda ataupun alamat. Dia bukanlah semesti benda itu kalau terjadi mesti berlaku. Sebagaimana kita sering bawa contoh, kalau tengok mendung di awan, itu alamat nak hujan tapi belum tentu hujannya berlaku. Kadang-kadang hanya mendung, ada masanya hujan tapi dia hanya lalu saja, angin saja. Orang bawa motor tahulah alamat-alamat hujan ni sebab dia lebih kenal masa bila hujan tu nak lebat, ini tak adalah duduklah bawah jambatan, dia lebih tahu. Tapi kadang betul, kadang tak berapa tepat. Sama juga dengan alamat gigi tercabut, gigi patah. Itu semua dikaitkan dengan kematian. Itu kita tak nafi sebab kita lihat kepada fungsi gigi dalam hidup. Fungsi gigi kita Ustaz. Gigi ni kalau dia sakit, semua kerjaya tak boleh buat. Tak boleh. Main golf ke, bawa motor, bawa kereta, tidur pun tak boleh. Doktor gigi pun sakit gigi pun tak boleh repair gigi Ustaz. Tak boleh. Dia pun tak boleh repair gigi dia. Sakit sangat. Gigi ni dia komponen kecil dalam anggota badan kita, tapi kalau dia jam, satu badan semua jam. Habis. Orang bising pun kita sakit, semua akan jadi sakit. Tak boleh buat kerja. Artinya benda tu sangat bergantung hidup kita kepada perform gigi itu. Cuma kita kena tengok, kalau gigi ni dia ada perbezaan-perbezaan. Kalau yang kita sakit tu gigi belah atas, gigi itu belah atas. kebiasaannya keluarga belah suami. Kalau yang cabut belah gigi, atas, dia ada beza lah. Cabut dengan sakit, itu kita akan terangkan nanti. Tapi kalau atas, biasanya keluarga belah suami. Atas keluarga belah suami Kalau gigi belah-belah bawah ini, biasanya keluarga sebelah perempuan. Belah isteri lah. Dan dia gigi ni pula ada perbezaan-perbezaan dia. Gigi kacip, gigi taring, geraham depan, geraham belakang. Jadi nak dia. kena, sebab itu bukan, mimpi sakit gigi lah, mimpi. Tak boleh kita tafsirkan terus. Kita kena tanya gigi mana. Gigi mana Ustaz? Gigi taring lain, artinya gigi geraham lain. Artinya semuanya mengikut fungsi-fungsi gigi sama macam fungsi-fungsi keluarga. Jadi macam kes yang tadi, belum kena tanya dia dulu, kau gigi mana. Yang suami kena tahu juga lah sebenarnya. Atas ke bawah, supaya jangan terlampau cepat. Asal sakit gigi, ada nak mati ni. Relax dulu. Sabar. Perhatikan jenis-jenis gigi itu dulu. Itu dia Ustaz. Kena tahu jugalah ilmu-ilmu ni. Kena dentist Kena jugalah. dentist jugalah. Tapi kalau yang dia mimpi dia memang tak ada gigi Ustaz, siapalah yang nak meninggal tu? Okey, kita nak tengok jugalah Ustaz. Baik. Apa kata orang ramai ni? Kita nak tanya dia orang ni, ada tak dia orang tahu bila kita tanya kalau mimpi gigi tercabut ni, apa kata dia orang Ustaz? Baik. Mari kita saksikan.
Mimpi gigi tercabut. Saya pernah mimpi, selepas saya mimpi tu ada saudara terdekat yang meninggal. Saya pun pernah dengar dan pernah saya alami puasa tahun lepas. Abang sepupu saya meninggal dunia. Saya pernah dengar mengenai itu, tapi saya pernah juga mimpi perkara itu. Tapi selepas itu saya tak ada kejadian macam orang meninggal tu, tak ada. Orang kata nak berpandukan pada ajal maut ni kadang susah sikit lah nak percaya kan kalau kita orang Islam ni. Tu dia Ustaz. Ramai juga yang tahulah pasal mimpi gigi tercabut ni. Tapi kata-kata ramai yang tak tahu, yang macam Ustaz cerita tadi. Yang atas perginya kepada siapa, yang bawah perginya kepada siapa. Jangan pukul rata. Jangan pukul rata, tak boleh. Lepas tu sama juga ke Ustaz macam dengan mimpi-mimpi yang lain? Kalau gigi ni juga, dia tengok gigi belah mana. Lepas tu kalau sebenarnya dia petanda macam kau ni kena berhenti-berhenti makan gula-gula ni. Ada ke Ustaz? Kita sebut je ni kaedah untuk mentafsir mimpi ya. Mimpi boleh ditafsirkan mengikut orang yang bertanya. Satu. Kalau orang perempuan itu dia boleh semayang, tak boleh semayang, ada kaitan. Semua beri kaitan. Dia mimpi mengandung misalnya. Kita tanya, dia boleh semayang ke tak boleh? Semua ada maksud. Semua ada maksud. Orang mimpi gigi dia sakit ataupun patah, tercabut. Kena tanya atas bawah jenis-jenis gigi. Sebab kadang ada mimpi yang sama tapi tafsirannya beza-beza. Contoh berlaku di zaman para ulama dahulu, Sa'ad bin Musaib rahimahullah misalnya. Ada satu orang khalifah, dia mimpi buang air kecil dekat dengan kawasan Raudah Nabi. Bayangkan. Buang air kecil kat situ, dia mimpi. Dia mimpi. Amboi. Kalau kita apa kita akan terjemah? Kita akan terjemah bukan lah. Kau ni kurang ajar macam-macam. Kau ni sebenarnya dalaman kau teruk macam itulah. Contohnya. Tapi rupanya itu petanda khalifah ni akan dapat pengganti yang warisan kepada kekhalifahan dia. Beza. Sebab itu bukan suka-suka hati boleh tanya-tanya kepada orang. Betul. Ataupun ada disebutkan kalau kita mimpi nampak orang buang air kecil berdua. Sama-sama. Bab air, buang air kecil saja dah pening dah kita memahami. Pening dah kita. Orang buang air kecil berdua itu makna nak berbesan. Lain. Itu yang kita sebut bukan semudah aku mimpi patah gigi macam mana? Ni ada nak mati. Tak. Bukan semudah itu. Tak semudah itu. Banyak perkara kita kena tanya, kau tidur pukul berapa, macam-macam. Betul. Jadi maknanya kalau kita betul-betul nak mentafsir sesuatu mimpi itu, kita kena jumpa orang yang betul lah. Jangan Google saja. Jangan Google. Kalau Google jadi hal. Gigi garam tercabut. Dalam 5 minit lagi kau jalan lah ni. Google tulis. Tak mengelabah orang tu tobat. Ya. Okey Ustaz. Ya. Saya nak tanya juga Ustaz. Adakah contohnya mimpi-mimpi gigi tercabut ni, orang nak meninggal ni semua, adakah mimpi ni datang dekat orang-orang Melayu, orang Islam aja ke ataupun dekat agama-agama lain juga pun ada Ustaz? Mimpi alamat isyarat ini dia bukan pada orang Islam je, tidak. Bahkan pada orang bukan Islam. Sebab itu dalam Quran diceritakan Firaun pun mendapat alamat. Itu dia. Dia pun mendapat tanda sehingga dia buat usaha untuk nak bunuh semua anak laki-laki zaman dia. Apa sebab? Kerana dia mimpi dia akan dihancurkan dan macam-macam. Sebab itu ada juga mimpi-mimpi itu diberikan hintsnya kepada orang bukan Islam. Bukan hanya sekadar untuk orang Melayu, bukan orang Islam juga. Bukan hak eksklusif lah. Memang maknanya Allah bagi dekat semua Ustaz. Semua atas kita mentafsirkan. Okey Ustaz, baik. Jadi kita bagi dia orang hadam dulu. Lepas tu ada juga yang tengah nak cek gigi ni. Takutlah tu. Kita rehat kejap Ustaz. Kita kembali selepas ni dalam tafsir mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujin min sabil. Maksudnya, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Surah Al-Ghafir ayat 11. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan tafsir
mimpi. Ustaz. Ya. Segmen 3 ni kita bagi peluang Ustaz. Ya, dekat sila. tetamu-tetamu kita ni daripada Fama kalau ada soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada Ustaz kita, silakan. Mungkin ada mimpi-mimpi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Fidaus. Ya. So baru-baru ni saya ada surfing internet pasal perbezaan antara mimpi gigi patah dan gigi tercabut. Ya. Pasal gigi patah ni apa yang saya faham, dia orang yang kita sayang akan meninggal, dan pasal gigi tercabut pula orang yang kita sayang akan terima musibah ataupun kemalangan. So boleh tak Ustaz jelaskan saya punya kemusykilan Ustaz? Baik. Terima kasih. Terima kasih Abang Fidaus. Itu dia Ustaz. Ya. Kalau gigi tercabut, orang nak meninggal. Kalau gigi patah, orang yang tersayang nak ditimpa musibah. Kira dua-dua alamat gigi ni memang tak baik lah Ustaz. Kebiasaannya begitulah. Dia kalau gigi ni sama ada tercabut, patah, makna hilang daripada kedudukannya, meninggal lah. Tapi kalau dia goyang-goyang lain. Oh, goyang-goyang lain Ustaz. Goyang longgar gitu, itu maknanya sakit. Tapi benda kebanyakannya tak menjurus kepada kegembiraan. Tetapi ingin kita terangkan sekali lagi, benda ini jangan kita terlampau susah hati sangat. Betul. Mimpi je bangun turun menangis. Jangan. Mana ada orang tak mati? Ni yang duduk dalam dewan kita pada hari ini. Semua ni calon-calon semua ni. Calon jenazah semua ni. Jujurnya Ustaz, calon. Tahniah. Ini pun calon juga, tapi lambat sikit lah. Lambat. Ini yang cepat bawah. Jadinya, apa masalah? Mana ada orang tak mati? Betul Ustaz. Jadi kalau orang berfikiran positif, okey. Mak bapak kita memang akan matilah. Cuma tak adalah cabut petang kan terus mati. Tak. Mati tu makin dekat. Kalau yang jauh, dekatkan balik. Betul. Yang jarang balik kampung, baliklah. Telefon mak, apa khabar? Adik-beradik yang dah bertahun tak bercakap, telefonlah balik. Jadi fikir positif. Positifkan benda tu, menangis Ustaz. sampai malam, tak selesai masalah. Gigi kau tu tetap akan mimpi tercabut. Betul. Lepas tu mati tu tetap mati. Dia tetap duk risau. Siapa nak mati ni? Kan? Itu dia Ustaz Ya. Okey, itu dia. Apa-apa pun, walaupun kita dah tahu sebenarnya, kan, kita positifkan benda tu. Macam Ustaz cakap tadi. Apa nak menangis sampai aku mimpi gigi cabut lah. Ada orang nak meninggal ni. Telefonlah semua saudara mara. Dia mengeratkan silaturahim. Minum-minum. Kuah tu Ustaz. La ilaha illallah. Luar bijak kan saya Ustaz kan? Okey, kita buka satu lagi soalan. Silakan. Silakan Syekh. Ini tentang mimpi gigi jongang Ustaz. Tak tahu. Assalamualaikum. Saya Halim. Saya ingin bertanya Ustaz, apa pula maksudnya tafsirnya kalau kita bermimpi orang yang masih hidup, sanak saudara, jiran tangga, kawan kerabat meninggal dunia pula Ustaz dalam mimpi itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itu terima kasih bang. Itu dia Ustaz. Kalau mimpi gigi tercabut, ada yang nak meninggal. Ini betul-betul mimpi orang tu meninggal terus, tak payah mimpi gigi tercabut dah. Mimpi orang meninggal, itu mimpi yang baik. Dia bukan mimpi yang tak elok. Mimpi orang yang meninggal, orang yang kita kenal meninggal. Mimpi orang yang dah meninggal lagi. Mimpi orang yang meninggal kemudian mimpi orang hidup. yang dah meninggal lagi. Dia dah meninggal dah. Kita nampak pula dia meninggal lagi. Kalau mimpi meninggal di hidup, itu lain pula ceritanya. Tapi kebiasaannya mimpi yang berkaitan dengan nampak orang meninggal, itu mimpi yang bagus-bagus. Dia tak dikira mimpi yang buruk. Sementara lagi kalau kita pula memang rindu benar, kangen benar dengan arwah itu mimpi yang indah dengan arwah mak. Dapat jumpa, peluk, rasa macam real. Jadi kebiasaan melepaskan rindu. Cuma kata para ulama, kalau mimpi orang meninggal, tandanya doakan dia. Doakan dia. Ada sesuatu yang dia nak misalnya. Dia mungkin dia sedang suasana di alam dia tu kita tak tahu. Betul. Mungkin dia tengah lemas ke, dia tengah apa, doakan. Bila bangun tu doakan. Sedekahkan Al-Fatihah untuk mungkin dia. Mungkin kita lama lupa nak doa untuk dia. Jadi petanda-petanda tu adalah. Tapi boleh dikategorikan mimpi orang yang orang meninggal ni kira baiklah. Bukan mimpi buruk lah. Bukan mimpi buruk lah. Saya ingat mimpi orang meninggal gigi nak tumbuh lagi. Okey Ustaz, boleh tak kita rumuskan yang mimpi gigi tercabut ni, walaupun kita tahu alamatnya adalah satu malapetaka akan berlaku. Bukan malapetaka lah, mungkin orang ni nak meninggal kan. Kita boleh rumuskan sebagai satu yang positif sebenarnya Ustaz. Dia sekali lagi kita ulang, Imam Ibn Sirin dalam kitab dia Tafsir Ahlam itu, dia bahagikan gigi ni bukan semua gigi kita bila patah je terus mati. Ada bahagian gigi atas bawah, jenis-jenis gigi. Baik itu periksa dulu jenis gigi apa.
Kemudian bila dah kita tahu, oh ini suami aku alamak nak meninggal. Janganlah sedih sangat sebab semua orang akan nak mati, termasuk kita. Jadi apa yang boleh kita buat? Rapatkan hubungan mesra, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat dimesra-mesrakan. Jadi Allah nak bagi petanda, mungkin orang dia nak pergi, peluang kau untuk nak buat baik dengan dia, berbakti kepada dia, merasa duit engkau pada dia. Itu dia. Benda-benda begitulah. Kan? Jangan negatif. Jangan negatif lah. Dia boleh menjurus ke arah yang lebih kepada kebaikan sebenarnya. Ataupun bila kita dah mimpi macam tu, kita jumpa je dengan semua orang, kita nasihat. Kita ni hidup tak lama. Nasihatkan. Bawa Rupanya kita semayang. yang mati. Rupanya kita yang meninggal. Bila kita buat macam tu, orang cakap apa tau? Kau ni terbiat ni. Tak pernah buat macam ni. Okey Ustaz, kita nak cakap terima kasih banyak kat Ustaz. Terima kasih banyak penonton-penonton di sini dan di rumah kerana sudi melayan kami. Jadi jangan lupa, kita ada banyak lagi episod-episod yang lebih menarik. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam Tafsir Mimpi, bukan sekadar mainan tidur. Assalamualaikum.